بارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله الحمد لله والحمد لله حمدا لربنا وصلنا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد ذي الوجود صاحب المقام المحمود معدن الكرام والجود وعلى آله وصحبه أجمعين وبين التعلم والتعليم والذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة الحث والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلالة على الخير اتباع مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah terpuji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam dan junjungan besar bagi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan, puan-puan, ibu dan ayah, saudara muslimin muslimat, abang-abang, adik-adik dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sihat selalu insya-Allah, dipermudahkan segala urusan, diperbaikkan segala keadaan, sentiasa dalam jagaan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dah masuk pada bulan Safar, hampir-hampir nak masuk dalam bulan Rabiul Awwal. Bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh perindu Rasulullah, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian para ulama menyebutkan inilah bulan yang terbaik, bulan Rabiul Awwal. Mu'tamad dalam Al-Quran, Mu'tamad para fuqaha menyebutkan Mu'tamad bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan dipilih sebagai bulan yang terbaik? Kerana salah satu nama bulan yang disebut secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yakni bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan. Tetapi sebahagian muhibbin, perindu-perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pilih secara peribadilah. Secara peribadinya mereka memilih bulan Rabiul Awal lebih baik daripada bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana dalam bulan tersebut menanggung satu peristiwa yang besar, yakni peristiwa kelahiran kekasih Allah Subhanahu wa taala. Taklah kita kenal bulan Ramadan, tak kita kenal apa ibadah dalam bulan Zulhijjah, tidak kita kenal apa ibadah dalam bulan Syawal, melainkan datang bulan Rabiul Awal menanggung peristiwa kelahiran Rasulullah dulu, baru kita kenal kemuliaan bulan-bulan yang lain. Jadi moga-moga niat yang banyak bertambah kerinduan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagian masjid-masjid dan surau-surau dah mula fikir nak buat apa ni Rabiul Awal, macam mana sambutan maulidnya, macam mana sambutan program selawatnya. Mudah-mudahan semakin kita hadir ke masjid-masjid tersebut, Allah bukakan satu fahaman supaya bertambah kerinduan dan cintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah dalam bulan Ramadan, dalam bulan Rabiul Awal, kebanyakannya di madrasah-madrasah, di pondok-pondok itu, kebanyakannya bila masuk Rabiul Awal, mereka akan mula baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Ini dalam bulan Rabiul Awal bagi khatam satu-satu Syama'il. Dibaca secara apa? Secara sardan, dibaca secara laju lah. Satu hadis, satu hari, berapa bab, itu bagi khatam.
Berapa banyak itu dijadikan amalan. Dijadikan amalan para ulama kita bila masuk dalam bulan Rabiul Awal, mereka baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Apa-apa, kadang-kadang baca kitab sirah supaya bertambah ingat kepada Rasulullah SAW. Kerana ingat kepada Rasulullah itu syariat Islam, tuntutan. Kan kita belajar tentang rambut Rasulullah kan. Sebelum ni kan kita belajar tentang rambut Rasulullah. Rasulullah bila haji wada' lepas daripada Rasulullah melontar, dan Rasulullah pun bersyukur harap. Rasulullah panggil Abu Talha. Rasulullah suruh Abu Talha simpan rambut ni. Rasulullah panggil sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah bagi rambut-rambut ni kepada sahabat-sahabat yang lain. Untuk apa Rasulullah bagi? Rasulullah sebut iqsim bainan nas. Rasulullah bagi tahu, Rasulullah perintahkan kepada seorang sahabat untuk rambut Rasulullah ni iqsim bainan nas, dibahagi-bahagikan kepada sahabat-sahabat yang tak ada masa tu. Untuk apa? Untuk ingat kepada Rasulullah SAW. Kerana dengan ingat itulah lahirnya cinta. Dengan cinta itu cukupkan syarat untuk mengikuti. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata para ulama ketika Allah menyebutkan Qul in kuntum tuhibbunallah, Qul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni. Syarat dia mesti apa? Fattabi'uni, mengikuti Rasulullah SAW. Mengikuti dengan bagaimana? Mengikuti Rasulullah. Setelah kalian mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, kalian akan dapat cinta daripada Allah. Ketika kalian mendapat cinta daripada Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, kalian akan diberikan pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama mikir, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepada Allah. Jadi para ulama memikirkan bagaimana nak sembah kepada Allah, khususnya para ulama tasawuf, para ulama tauhid, memikirkan bagaimana nak menyembah kepada Allah. Kesempurnaan dalam menyembah kepada Allah ketika kita ma'rifatullah, ketika kita kenal Allah SWT. Macam mana nak kenal Allah? Kalau dalam ilmu tauhid, kenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan af'alnya, dengan nama-namanya. Itu. Jadi bila kenal baru sah sembahan. Sebahagian para ulama dalam kitab tafsir menyebutkan, bila kita ma'rifah, bila kita kenal Allah, baru sah sembahan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepada aku. Syarat kepada sembahan, kesempurnaan kepada sembah Allah, itu adalah apabila kita ma'rifah. Nak capai ma'rifah ni begini-beginilah tafsir para ulama kan. Ma'rifatullah dia begini-begini. Nah. Tapi dia syarat dia mesti ma'rifah. Sekecil-kecil ma'rifah tu mestilah yang fardu, sifat 20 tu. Itu sekecil-kecil ma'rifah. Ini syarat sembahan kepada Allah. Tapi ketika Allah sebut Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ketika kalian itu cinta kepada Allah, maka ikut aku. Apa syarat kepada ikut tu? Ikut dia apa macam biasa ke? Rasulullah solat, kita pun solat. Rasulullah puasa, kita puasa. Rasulullah sedekah, kita sedekah. Cukup ke sekadar itu? Kata para ulama, kesempurnaan kepada ikut Rasulullah itu, fattabi'uni, ikut kepada Rasulullah, itu kesempurnaan dia akan dapat apabila ikut dalam perasaan cinta dan ataupun mahabbah. Itu beza. Beza orang yang ada perasaan cinta kepada Rasulullah, ikut Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah, ataupun ikut apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, dengan orang yang ikut dengan perasaan cinta. Beza tak? Beza. Ada bos kita bagi kita perintah, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Kita pun buat. Dengan seorang lagi, dia sayang kepada bos dia, kepada tuan dia. Tuan dia bagi perintah kepada dia, dia buat dalam perasaan dia cinta. Beza tak? Beza. Sebab itu para sahabat menggadaikan segala-galanya demi menjaga agama kerana cinta kepada Rasulullah. Demi kerana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ada menggadaikan hubungan dia dengan ibu dan ayah dia. Ayah dengan ibu dia tak bagi dia masuk Islam, dia masuk Islam, tinggalkan ibu dan ayah dia. Berperang pula dengan ibu dengan ayah dia dalam medan perang. Berperang pula dalam medan perang Badar tu. Ada sahabat-sahabat dia, ayah dia belum masuk Islam, memusuhi Rasulullah, dia dah masuk Islam dulu.
Sekejap lagi dia berperang, dia jumpa ayah dia dalam medan perang. Dia tinggalkan ibu dan ayah dia kerana dia cinta kepada Rasulullah SAW. Ada yang ditinggalkan segala harta dia, segala yang terpinggal. Mula-mula dia anak orang kaya, anak kenamaan di Makkah. Dia tinggalkan segala-galanya yang kita ceritakan dalam perang Badar tu kan. Yang asalnya anak orang kaya, kemudian hijrah pada Rasulullah, hidupnya sangat-sangat miskin. Kenapa dia buat macam tu? Dan kadang-kadang kita fikir macam mana sahabat boleh mampu sampai begitu sekali. Tidaklah hanya ikut kepada Rasulullah, melainkan ikut dengan perasaan cinta. Jadi sebab itulah selalu masyayikh guru-guru kita sebut ma'rifatullah mahabbah Rasulullah. Ma'rifatullah mahabbah Rasulullah. Mengenal kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu tak boleh pisah. Seperti mana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak boleh pisah kan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tak boleh pisah kan? Allah Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Esok ada orang kata, jangan letak nama Muhammad seiring dengan nama Allah. Tidak beradab. Sekejap lagi dia buang nama Muhammad ni. Ada Allah saja dekat sebelah. Sempurna tak? Tak sempurna. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nama Rasulullah tu diletakkan sebelah dengan nama Allah SWT. Disebut dulu nama Allah. Jadi begitulah ma'rifatullah mahabbah Rasulullah. Tak boleh pisah. Sebab itu orang kalau nak mengenal kepada Allah, tidak ada jalan lain, katanya Imam Haddad, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tidak ada jalan lain melainkan jalan baginda Rasulullah SAW. Orang nak kenal Allah tapi dia buang cinta, mahabbah pada Rasulullah. Bayangkan pergi buat umrah tak singgah ziarah, pergi Makkah Madinah, tapi tak ziarah makam Rasulullah. Tak apa, aku dah solat dah, aku dah sembah Allah, tapi tak ziarah makam Rasulullah. Ada benda pelik tak? Pelik sangat tu. Pelik sangat. Pergi Makkah Madinah tak ziarah Rasulullah, tak bagi salam pada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Tak bagi salam, tak jumpa Rasulullah pun. Kalau ada orang macam tu, pelik-pelik sangat dalam hidup ni. Apa yang dicari sebenarnya? Solat Masya Allah. Gitu. Jadi dua benda ni dikembangkan dalam hati kita. Sentiasa dipikir macam mana nak menggembirakan hati Rasulullah. Rasulullah dekat sana, nanti esok nak bertemu dengan Rasulullah, nak bawa amalan apa bertemu dengan Rasulullah. Itu sentiasa ada. Sebab itu kalau kita pernah tengok, selalu ada satu logo ni kan, Hayyun fi qulubina. Ha dengan ya, lepas tu kubah hijau. Pernah tengok tak? Logo dia tulis ha campur dengan ya, lepas tu ada kubah hijau. Bawah tu tulis Hayyun fi qulubina. Apa makna dia? Rasulullah tu hidup dalam hati kita semua. Hidup dalam hati kita. Uswatun hasanah. Sebaik-baik ikutan bagi Nabi Rasulullah SAW. Tapi hari ini perlahan-lahan orang-orang musuh-musuh Islam ni jelas sebenarnya. Tapi kita nampak macam dia tak bermusuh dengan kita. Musuh-musuh Islam ni sebenarnya dia jelas, sejelas-jelasnya, tapi dia nampak macam di tengah bantu kita pula kadang-kadang ya. Perlahan-lahan dimasukkan apa? Dimasukkan benda-benda yang membuatkan kita berpaling daripada cinta Rasulullah. Dimasukkan idola-idola yang tak layak dimuliakan, yang tak layak disanjung, daripada nak sanjung kepada Rasulullah SAW. Perlahan dia buat. Benar orang tak ingat dah. Tanya tentang kisah Rasulullah ni, bagaimana cara Rasulullah jalan, bagaimana bentuk tubuh Rasulullah. Kan ada buat apa dekat YouTube kan, dekat Facebook kan, buat program apa tu? Program apa nama dia? Yang potat tu. Pergi dekat bandar-bandar dekat KL tanya kan, bilakah Rasulullah lahir? Tak tahu. Berapa anak Rasulullah? Tak tahu. Rasulullah mula berdakwah di mana? Tak tahu juga. La ilaha illallah. Tapi kalau tanya, contoh lah kan, contoh je, jangan marah kalau habis FIFA ni kan. Cristiano Ronaldo kenal? Berapa umur dia sekarang? Oh, begitu tepat umur dia. Tak salah. Tahun ni dekat mana? Manchester. Tahun depan dekat mana? Dekat Real Madrid. Tahun depan ni dekat mana? Tahun seterusnya dekat mana? Satu-satu boleh sebut tu, Masya Allah. Perlahan-lahan nak masuk. Perlahan-lahan masuk. Dia boleh lupa bahasa Rasulullah, tapi dia boleh ingat dengan benda-benda yang lain. Halus dia punya tipu daya dia kan.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai kita pada bab Syama'il Muhammadiyah, pada bab kain Rasulullah. Dah selesai kan bab kain Rasulullah? Selesai bab kain Rasulullah, masuk pada bab yang baru. Bab yang ke-19. Babu maja'a fi sifati misyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab menceritakan tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan. Cara jalan yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara jalan pun dikabarkan para ulama. Cara jalan Rasulullah tu dikabarkan. Kita kawan kita jalan macam mana pun tak pernah kita nak perhatikan kan. Yang tahu-tahu sampai. وبه إليه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مقترف. Dari disebutkan di sini daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi. Katanya Sayyidina Abu Hurairah, kan kita pernah cerita tentang Sayyidina Abu Hurairah, yang mana Sayyidina Abu Hurairah ni ashabu suffah. Tinggalnya di Masjid Nabawi. Gambar dia ni, katakanlah gambar dia kan, Masjid Nabawi ni Raudhah ni kan, Raudhah itu rumah Rasulullah. Sahabat-sahabat ashabul suffah duduk mana? Tu duduk dekat bilik belakang tu dekat situ. Selama yang lebih kurang dalam 70 lebih orang ashabul suffah. Ramai tak ashabul suffah? Ramai. Ashabul suffah ni apa pekerjaan dia sehari semalam? Tidak ada pekerjaan. Sahabat-sahabat Ansar berniaga. Orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansar, mereka menguruskan tanaman kerana mereka orang-orang Madinah, ada tanah-tanah di Madinah. Orang-orang Muhajirin, mereka menguruskan perniagaan di pasar-pasar. Tetapi ashabul suffah siang di Masjid Nabawi, malam di Masjid Nabawi, siang di Masjid Nabawi, malam di Masjid Nabawi. Rasulullah dijemput ke majlis-majlis, dia ikut Rasulullah SAW. Tetapi ashabul suffah bila ada majlis ta'lim bersama dengan Rasulullah, itulah sahabat-sahabat yang memenuhkan majlis-majlis pengajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Hurairah ashabul suffah. Bila ada majlis pengajian dia dapat sahabat-sahabat ashabul suffah. Bila habis pengajian, mereka ulang pengajian Rasulullah. Mereka hafal apa yang diajar Rasulullah SAW. Mereka hafal Al-Quran, mereka ingat hadis. Mereka fahamkan makna Al-Quran, mereka fahamkan makna hadis. Sebab tu setelah kewafatan Rasulullah, Sayyidina Abu Hurairah ni jadi kaya. Kerana orang-orang Islam banyak berbagi hadiah kepada dia. Bila orang-orang Islam tak faham tentang agama, tak faham tentang ayat Al-Quran, tak faham tentang hadis, tanya Abu Hurairah. Abu Hurairah dia terangkan begini-begini. Walaupun Abu Hurairah ni duduk dengan Rasulullah mungkin dia sempat 3 tahun je dengan Rasulullah. Dia daripada Yaman, Abu Hurairah. Dia bukan orang Quraisy, bukan keturunan Mekah ataupun Madinah. Dia daripada Yaman. Dan dia sempat dengan Rasulullah 3 tahun sahaja, tetapi dia banyak dapat ilmu akhir-akhir umur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ashabul suffah ni malas? Kan pernah orang-orang tutup-tutup kan ashabul suffah. Dulu sebelum diberi penerangannya. Dia kata ashabul suffah ni masya-Allah tak balance. Tak ada dunia, akhirat saja, tak seimbang. Hari ni kita faham Al-Quran, kita faham hadis berkat ashabul suffah. Berkat ashabul suffah. Kenapa mereka tak bekerja? Kerana sehari-harian dalam kehidupan mereka Tuhan yang memikirkan bagaimana nak ingat Al-Quran, nak ingat hadis, nak faham Al-Quran, nak faham hadis, supaya nanti setelah kewafatan Rasulullah mereka ni akan mengajar Al-Quran dengan hadis. Hari ini kita faham Al-Quran, kita faham hadis berkat apa? Sayyidina Abu Hurairah. Berapa banyak dalam hadis Syama'il Muhammadiyah ni diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah. Betul tak? Qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Abu Hurairah an Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Itu berkat ashabus suffah. Katanya Abu Hurairah, wa ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi. Aku tak pernah melihat sesuatu pun yang lebih indah daripada Rasulullah. Ka'anna asy-syamsa, seperti matahari beredar di wajahnya. Ada matahari dekat wajah bersinar. Matahari ni kinayah daripada keindahan.
Kalau orang-orang Arab sebut matahari, itu kinayah kepada keindahan. Kalau disebut tentang apa, tentang kinayah perumpamaan kepada asad, asad itu perumpamaan kepada orang yang berani, yang gagah, yang tegas. Asad singa. Kalau orang-orang Arab sebut, Masya Allah, gua bahar. Fulan bin Fulan ni lautan, bahar. Bahar tu maksud dia punya keilmuan yang besar, yang luas. Sebab tu Imam Syafi'i makamnya di mana? Di Mesir kan? Makamnya di Mesir Imam Syafi'i. Dekat Kubah Imam Syafi'i, makam Imam Syafi'i ada kubah. Dekat atas kubah tu ada kapal, ada sampan. Ada apa? Kalau kita kubah masjid kita yang bulan dengan bintang kan? Bulan dengan bintang lambang kepada agama Islam. Bintang tu ada 5 rukun kan? 1, 2, 3, 5 rukun Islam. Tapi kalau di kubah Imam Syafi'i bukan bulan bintang. Tapi ada gambar, ada apa? Ada replika sampan dekat atas kubah ni. Kerana orang-orang Arab, orang-orang para ulama kita menggelarkan Imam Syafi'i bahar, lautan ilmu. Sebab tu diletakkan apa? Kubah itu atasnya ada sampan. Jadi bila sebut bahar itu maknanya alim, berilmu. Kalau sebut asyam itu gambaran kepada keindahan wajah Rasulullah SAW. Sahabat akan pandang Rasulullah, dipandang bagaimana itu dengan masyhad para sahabat. Masyhadnya apa? Pandangan itu bagaimana? Kerana Abu Jahal, Abu Lahab pandang Rasulullah juga, tapi nampak syams, nampak matahari tak dekat wajah Rasulullah? Nampak matahari ni. Mungkin nampak tapi dia apa? Ditutup juga dengan keegoan dia. Dia nampak Rasulullah ni baik, Rasulullah indah, tapi ditutup juga. Tapi jadi di sini, dia para ulama sebut kita pandang kepada seseorang, kita dapat apa? Kita dapat keberkahan kepada memandang seseorang tu dengan kadar masyhad ini. Masyhad ni apa? Masyhad ni pandangan dengan penuh keagungan. Kita pandang ayah dengan ibu kita bagaimana? Biasa-biasa je ke? Ataupun kita pandang dengan penuh kecintaan, dia dah membesar yang itu. Bagaimana kita pandang guru kita? Kita pandang guru kita biasa-biasa je ke? Tak apa, dia kejap lagi pukul 5.30 di paskat, dah keluar daripada sekolah, dia aku. Itu tak ada masyhad. Tak ada pandangan ta'zim. Orang kalau ada masyhad dengan guru dia, ada pandangan kemuliaan kepada guru dia, habis sekolah pun dia tetap, dia sekali dia dah jadi guru aku akan terus jadi anak murid dia sampai hari kiamat. Sampai kiamat dia guru aku. Itu bila dia ada pandangan macam tu, memuliakan guru dia, daripada situlah dah dapat keberkatan daripada Allah, inayah, bantuan daripada Allah SWT dengan cara pandang dia kepada gurunya. Jadi sahabat ni ketika pandang Rasulullah ni penuh dalam masyhad ni kemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah seolah-olah nampak matahari di wajah Rasulullah. Kalau pandang Rasulullah biasa-biasa ni, nampak ke matahari ke? Nampak tak keindahan ke? Tak nampak ke? Kalau tuan-tuan kan pandang saya kan, nampaknya jerawat, nampaknya ada kusam dekat sini ke, dekat mana-mana. Pandang biasa je. Tapi kalau kita pandang ulama, kita pandang guru-guru kita dengan penuh kemuliaan, ada tai lalat dekat sini ke, dekat sini pun tak nampak. Nampaknya indah-indah sahaja kan. Itu makna dia pandangan masyhad. Jadi ini ungkapan daripada Sayyidina Abu Hurairah nak muliakan cara pandang kepada Rasulullah SAW, sehingga seolah-olah asy-syamsa tajri fi wajhi. Nampak matahari tu beredar di wajah Rasulullah SAW. Wala ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatihi min Rasulillah. Dan aku tak pernah nampak kebiasaan orang-orang yang berjalan lebih laju daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'annamal ardu tutwa lahu, seolah-olah bumi ini dilipat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lanujhidu anfusana wa innahu ghairu mukhtarif. Ketika kami ikut berjalan rombongan dengan Rasulullah, yang ini kita sebutkan, Rasulullah kadang-kadang ada jemputan. Kadang-kadang kabilah ni jemput Rasulullah SAW, ya Rasulullah jemput datang ke perkampungan kami, nak rasmikan musalla, nak rasmikan apa begini begitu kan. Ya Rasulullah kadang-kadang dijemput. Pernah kita tengok dekat satu tempat ada satu tapak kaki Rasulullah tu. Tapak kaki Rasulullah tu sahabat-sahabat buat tanah liat,
campur dengan air, nak merasmikan Rasulullah pijak kan. Ada kan? Jadi kadang-kadang Rasulullah dijemput. Bila Rasulullah jemput, ma'ruf akan dipanggil sekali dengan Ashabus Suffah. Kerana Ashabus Suffah ni pakai apa yang Rasulullah pakai, Ashabus Suffah ni makan apa yang Rasulullah makan. Kalau Rasulullah tak makan 2 hari, Ashabus Suffah tu insya-Allah 2 hari tu kena tak tengah menahan lapar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang bila ada jemputan, keluar Ashabus Suffah bersama dengan Rasulullah. Ada jemputan, contohlah kan, dulu-dulu kan, ada tahlil ke mana-mana kan. Imam habis solat, imam keluar, semua jemaah ikut keluar pergi ke rumah jemaah. Contohlah gambar tadi. Masa ikut Rasulullah, kata Sayyidina Abu Hurairah, "Inna la tujhidu anfusana wa innahu ghairu muqtarin." Tapi kalau ikut rombongan dengan Rasulullah ni, kami nampak Rasulullah jalan macam santai ni, tapi kami dekat belakang ni seolah-olah berkejaran nak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ramai-ramai dekat belakang ni, Rasulullah dekat tengah kan? Rasulullah dekat tengah berjalan, dekat depan, nampak Rasulullah jalan macam biasa ni. Tapi kami yang ikut di belakang Rasulullah ni berdesak-desak nak ikut terletak jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud Sayyidina Abu Hurairah. Jadi jadi itu memang di kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila berjalan Rasulullah itu berjalan agaklah laju. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis yang seterusnya, wa bihi ilaihi hadatsana Ali bin Hujr wa ghairu wahid. قالوا أنبأنا عيسى بن يونس أن عمر بن عبد الله مولى ظفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد بن ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مشى تقلع كأنما ينحط بالصلاب. Sayyidina Ali kalau mensifatkan Rasulullah itu, Sayyidina Ali boleh cerita panjang tentang Rasulullah. Ma'ruf, kalau sebut Sayyidina Ali cerita tentang Rasulullah, itu Sayyidina Ali suka cerita panjang tentang Rasulullah. Kerana kadang-kadang ada kaum muslimin yang tak sempat hidup zaman Rasulullah. Jadi mereka ni kalau nak kenal Rasulullah, nak tahu tentang Rasulullah, suka makan apa, bagaimana kehidupannya, cara jalan, cara duduk, bagaimana bentuk tubuh Rasulullah, itu yang tahu paling detail Sayyidina Ali. Kenapa? Sayyidina Ali ahli keluarga Rasulullah. Dan Sayyidina Ali besar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali bagi tahu ketika Rasulullah jalan, taqalla'a ka'annama yanhattu bin sabab. Bagi dia berjalan, taqalla'a ni macam mana? Berjalan dengan taqalla'a, berjalan dengan mengangkat kaki dengan sungguh, dengan cara orang yang bukan dengan cara jalan orang yang sombong ataupun lambat. Rasulullah kalau jalan yang himmah, penuh dengan semangat. Itu cara jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah ka'annama yanhattu bin sabab, seolah-olah turun daripada tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Orang kalau turun tempat yang tinggi daripada tempat tinggi turun ke tempat yang rendah, boleh jalan malas-malas seret kaki ke? Tak mungkin. Kalau turun daripada tempat yang tinggi jalan-jalan seret kaki, jawabnya dagu ke tanah. Kalau kita hiking kan, hiking turun daripada tempat yang tinggi, jalan nak malam-malam nak seret-seret kaki, itu tak lama tu. Sekejap lagi dagu ke tanah tu kan. Jadi Rasulullah ni seolah-olah kalau jalan himmah. Rasulullah bila bangun daripada tempat duduk Rasulullah duduk kan, bila bangun je, tapak kaki Rasulullah ni dah tahu dah mana arah tuju nak pergi. Bukan seperti orang yang majanan. Orang majan ni apa? Orang yang tak ada kerja. Bangun tak tahu nak pergi mana. Jalan, pusing, nak ke mana ni? Kan, contoh kita dekat mall kan. Contoh kan. Masuk ayon Sarawak. Jalan, nak ke mana tak tahu nak ke mana tak tahu. Tadi jalan. Kaki ni tapak satu. Nak arah ke mana tak tahu. Jalan ni, mata nampak baru pergi kan. Tapi kebiasaan Rasulullah bila bangun daripada duduk, Rasulullah tahu dah nak pergi mana. Nak ke sini ke, nak minum ke, nak bergerak ke mana, jemputan ke, nak ke masjid ke, nak solat. Contoh kan. Masuk ayon Sarawak. Jalan, nak ke mana tak tahu nak ke mana tak tahu. Tadi jalan. Kaki ni tapak satu. Nak arah ke mana tak tahu. Jalan ni, mata nampak baru pergi kan. Tapi kebiasaan Rasulullah bila bangun daripada duduk, Rasulullah tahu dah nak pergi mana. Nak ke sini ke, nak minum ke, nak bergerak ke mana, jemputan ke, nak ke masjid ke, nak solat ke, nak bagaimana, itulah
sentiasa disetkan. Bangun dia dah tahu dah nak pergi mana. Bukan bangun, pusing dulu, tengok dulu, termenung dulu, tak. Bukan begitu keadaan jalannya Rasulullah SAW. Dan dari segi sains pun, orang yang dilatih berjalan laju itu mempercepatkan dia punya fikiran juga kan, betul kan? Orang yang berjalan laju, kajian saintifik pun membuktikan sunnah Rasulullah ni berjalan laju ni itu menyihatkan akal kan, betul tak? Mensihatkan akal. Bahkan kalau kita berjalan, ada yang namanya brisk walk kan, bagi sihat tubuh badan, bagi lapang hati dengan jiwa. Kadang-kadang Rasulullah berjalan juga tanpa na'al, tanpa capal. Grounding pula, dikaji lagi. Grounding lah, apalah, istilah-istilah ni kan. Tapi Rasulullah dah buat dah kan. Rasulullah dah buat dulu lah. Rasulullah jalan lagi. Kerana cari jalan melambangkan peribadi seseorang. Jalannya pelan, malas-malas seret kaki. Itulah keadaan dia dah. Kan? Kalau jalannya, Masya Allah, jalannya himah, semangat. Nampak carkas ni, tepuk agaknya kan. Penuh dengan kebaikan. Bila nampak jalannya cergas, dia penuh dengan kebaikan. Bila nampak jalan tak kaki kan, contohlah kan, ibu-ibu ke, anak-anak ke, fahamlah tu kan. Contoh, kita jalan melambangkan keadaan seseorang tersebut ketika itu. Jalan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi ketika kita dah baca tentang bab cara berjalan Rasulullah, ini bagi orang yang mampu lah. Kalau tak mampu, kaki sakit, nak cuba-cuba jalan laju juga, itu bukan ikut sunnah tu. Sekadar kemampuan, jangan sampai darurat. Mampu jalan begitulah. Yang sehat jalan cara orang sehat, yang sakit dengan apa yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi la hadatsana Sufyan bin Waqi' hadatsana Abi an al-Mas'udi an Utsman bin Muslim Abi bin Hurmuz النافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفؤا كأنما ينحط بالصبر. Disebutkan di sini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan, jalannya sedikit condong ke hadapan, seolah-olah turun daripada tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu cara jalan bagi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini selesailah kita tentang bab cara jalan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita dapat sikit hari ini cerita tentang cara jalan Rasulullah. Kuliah malam ni cerita pasal apa? Cerita pasal cara jalan je. Cerita pasal cara jalan je. Nanti balik amalkanlah walaupun sedikit. Kan? Hari ni kuliah panggil Isyak cerita pasal apa? Isteri-isteri tanya dekat rumah kan. Tak tahu tak cerita pasal cara jalan. Cerita pasal cara jalan. Tapi bukan cara jalan orang lain. Cara jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu maja'a fi taqaddu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-20 menceritakan tentang keadaan qina'. Qina' ni apa? Taqaddu'i, qina' ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kain yang digunakan untuk menutup kepala ataupun sebahagian besar muka. Qina'. Kalau keadaan qina' ni di tempat kita, sapu tangan. Babu maja'a fi taqaddu'i Rasulillah, menceritakan tentang keadaan qina', kain yang digunakan untuk menutup kepala atau sebahagian besar daripada wajah. Sapu tangan kan? Kain sapu tangan kita panggil kan? Kan? Yang kecil, sapu tangan. Kenapa nama dia sapu tangan ni? Wa bihi la hadatsana Yusuf bin Isa, hadatsana Waqi', hadatsana Rabi' bin Sabih an Yazid bin Aban an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru al-qina' ka'anna thawbahu thawbul zayyat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memakai qina', seolah-olah kain qina' baginda adalah kain qina' penjual minyak. Baginda Rasulullah SAW banyak meminjakkan rambut, sehingga kain sapu tangan Rasulullah itu seperti kain orang yang menjual minyak. Jadi Rasulullah kadang-kadang meminyakkan rambut kan. Yang kita belajar dulu tu bila dia buat meminyakkan rambut.
Duhani yani bab yang kelima. Rasulullah ubat Rasulullah ada sebut tentang meminyakkan rambut. Jadi kadang-kadang Rasulullah SAW akan duduk, akan meminyakkan rambut. Rambut Rasulullah panjang tak? Panjang. Bagaimana panjang rambut Rasulullah yang kita dulu sebut? Kadang-kadang panjang sampai mencecah ke telinga. Itu nama dia apa? Nama dia wafrah. Kadang-kadang lebih sampai mencecah ke leher. Itu nama dia limah. Kadang-kadang lebih sampai mencecah ke bahu. Itu nama dia jummah. Panjang rambut Rasulullah panjang. Jadi bila panjang tak dibiarkan serampai begitu kerana orang Rasulullah bukan orang yang sedemikian. Rasulullah orang yang sangat tertib, jaga kebersihan, baik keadaan, walaupun begitu penuh dengan kezuhudan. Jadi Rasulullah kadang-kadang minyakkan rambut. Jadi ketika Rasulullah nak minyakkan rambut, Rasulullah ada kain khusus untuk digunakan ketika nak meminyakkan rambut. Begitulah kata Sayyidina Anas, Rasulullah ada 20 helai uban, atau Rasulullah ada lebih kurang 14 helai uban. Tapi bila Rasulullah minyakkan rambut, seolah-olah 14 helai uban itu tak kelihatan di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat lagi tak uban Rasulullah dulu agak ni, berapa tahun lepas kita cerita tentang uban Rasulullah kan? Wabihi hadis yang bab yang seterusnya, bab yang ke-21. Ada satu je hadis dalam bab ni, bab sinak Rasulullah. Jadi begitu kita tahu Rasulullah ada rupanya kain khusus untuk meminyakkan rambut. Jadi sunnah kita ada cari satu kain yang bawa bersama dengan dia, bawa dia bersama dengan kita kan. Dia sebutkan dalam antara barang yang dibawa, yang selalu dibawa oleh Rasulullah SAW. Apa barang yang selalu dibawa oleh Rasulullah? Yang pertama, kayu sugi. Ini kayu sugi ni tak pernah ditinggal dengan Rasulullah SAW. Jarang-jarang Rasulullah tinggal kayu sugi. Yang kedua tib, minyak wangi. Yang ketiga mishtun, sikat. Kerana Rasulullah selalu tertibkan rambut dengan sikat juga. Yang ketiga kain. Yang keempat kain pina. Kain pina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis yang ke-128. Bab yang ke-21. Babu maja'a fi jilsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menceritakan tentang cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara duduk malam ni tambah satu lagi bab. Tadi cara jalan, ini tambah lagi satu bab, cara duduk. Duduk jalan, bangun duduk kan. Sehari-harian kita duduk dah. Duduk. Sehari-harian kita berjalan dah. Berjalan. Macam mana kita boleh lupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bangun, duduk, semua pernah dibaca, pernah dilakukan Rasulullah SAW. Kita baca jamaah ni, cerita tentang berjalan Rasulullah. Kehidupan kita ni tak boleh lari daripada mengingati Rasulullah. Ini belum masuk bab makan lagi ni. Kalau masuk bab makan ni ada 10 helai bab makan. Bab makan saya rasa paling banyak dalam ni. Bab lauk yang dimakan Rasulullah SAW. Itu kalau bab lauk Rasulullah, setiap kali nak makan tu ingat lagi Rasulullah. Habis makan ingat Rasulullah. Bangun dari tidur Rasulullah buat begini ingat Rasulullah. Naik kenderaan, Rasulullah ajar macam mana nak naik kenderaan ni, kata Rasulullah. Kejap lagi nak tidur pun Rasulullah tunjukkan cara nak tidur. Rasulullah baca doa begini, Rasulullah baca qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, cium dekat tangan sapu dekat seluruh tubuh. Ingat Rasulullah. Kalau lupa juga semuanya keadaan tu kan. Betul tak? Jadi bab jalan cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبه إليه حدثنا عبد بن حميد حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بن مخرمة daripada ini Abdullah bin Hasan an jaddatihi an Qailah bin Makhramah. Nama neneknya tu Qailah binti Makhramah. Annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Nenek ni dia nampak Rasulullah SAW di masjid. Wa huwa qa'idun qurfuta. Dan ketika itu Rasulullah duduk qurfuta.
Qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fi jilsatihi ur'ibtu min al-faraq. Ketika aku melihat Rasulullah SAW duduk dengan penuh kekhusyukan, dengan khushu', tiba-tiba datang kegetaran dalam jiwaku dengan kewibawaan yang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haibah yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi dalam hadis ini. Jadi disebutkan di sini, perempuan ni tadi dia melihat Rasulullah SAW dalam masjid. Ini kemudian dilihat Rasulullah SAW berada dalam keadaan khusyuk mutakhashsyi'. Bila kita sebut duduk dalam keadaan mutakhashsyi' ataupun khusyuk ni adalah sukunul a'dha. Apa makna khusyuk? Makna khusyuk adalah sukunul a'dha, diamnya anggota. Kalau kita solat Allahu Akbar, tidak ada pergerakan lain melainkan hanya pergerakan solatnya. Allahu Akbar, rukuk, i'tidal, sujud, duduk atas sujud. Tak ada pergerakan lain melainkan hanya pergerakan solat, itu namanya berada dalam keadaan khusyuk. Kerana makna khusyuk adalah sukunul a'dha, diamnya anggota tubuh. Tapi kalau solat, saya telefon hilang. Awak dia ni. Kejap lagi, bawa duit tak bawa duit? Kan? Contoh kan? Tengah-tengah solat, mana kunci motor? Dia boleh bagi gitu kan? Contoh, kejap-kejap solat nak garu. Kejap-kejap solat, orang buka pintu masuk. La ilaha illallah. Itu tak sempurna a'dha. Anggota tu tak diam anggota. Tubuh tu tak diam bergerak untuk tujuan yang selain daripada solat. Itu nama dia tak khusyuk. Khusyuk ni tak terkait dengan hati, kerana yang terkait dengan hati itu hudur, hadir. Kan dalam kita mereka sebut sunnah untuk khusyuk dengan hudur. Khusyuk dengan hudur. Hati yang tak memikirkan benda-benda lain, fikir dalam diri dia dalam keadaan salat, itu nama dia hudur. Hati dia hadir. Solat yang dinamakan dengan khusyuk, itu nama dia tidak ada pergerakan lain, hanya pergerakan solat. Itu nama dia khusyuk. Jadi bila sebut kalimah al-mutakhashsyi', Rasulullah ni berada dalam keadaan diam, tak bergerak. Duduknya macam mana? Duduk Rasulullah ini ketika terselat dalam, kalau duduk Rasulullah dalam masjid, Rasulullah duduk mutakhashsyi', diam dalam duduknya, maka ur'ibtu minal farq, aku tiba-tiba rasa getar, takut dengan kewibawaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu Rasulullah kalau duduk diam selama itu dalam keadaan menerima wahyu. Jadi getarnya perempuan ni ketika pandang Rasulullah dalam keadaan penuh dengan khusyuk tu, timbul perasaan kegetaran ni. Kerana wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wibawa ni dia bukan datang buat-buat. Wibawa ni orang, kalau dia tak ada kewibawaan, kita akan, kewibawaan ni datang dengan apa? Katanya Syekh Ali Jumaah. Baru saya pernah dengar dia punya Syekh Ali Jumaah mensyarahkan di YouTube video tentang haibah, kewibawaan. Dan kenapa para sahabat bila bertemu dengan Rasulullah nak menatap mata Rasulullah tu tak berani, nak pandang tempat ke wajah Rasulullah tu tak berani. Sebab itu yang meriwayatkan hadis tentang wajah Rasulullah, muka Rasulullah itu daripada ahli keluarga ataupun budak-budak kecil. Budak-budak kecil dia perlu apa kan? Dia nak duduk dengan Rasulullah kan? Dia tak ada masalah. Tapi orang-orang dewasa nak bertentang mata, nak menatap muka dengan Rasulullah tu kadang-kadang tak mampu.
Bukan tak mampu sebab apa? Sebab kewibawaan, haibah yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak mampu mereka nak menatap mata tepat wajah Rasulullah. Itu bagaimana keadaan, kenapa ada yang namanya haibah? Kadang-kadang para ulama kita datang, kadang-kadang nak cakap tu bila dah duduk dengan ulama kan, dengan syekh, nak cakap tu tak keluar suara tu kan, kadang-kadang kan. Itu sebab kewibawaan ni. Daripada mana datang kewibawaan? Haibah ni, katanya Syekh Ali Jumaah, Maulana Syekh Ali Jumaah sebut haibah ni terhasil daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia takut takwa kepada Allah, melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, semakin besar takwanya, semakin besar juga haibah yang ada pada dirinya. Nah, itu ialah kesan daripada takwa, itu mewujudkan satu kewibawaan. Wibawa ni kalau buat-buat orang bukan bertambah gerun, orang bertambah menyampah dia tak? Betul tak? Betul tak? Kewibawaan ni dia semula jadi hasil daripada takwa. Tapi kalau buat-buat wibawa, itu orang pandang pun jangan begitu. Hasil daripada takwa kewibawaan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sampai sini dulu ke? Sampai sini dulu insya-Allah buatan kita tentang bab cara duduk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung pada pertemuan akan datang dalam bab yang sama, ada 2 hadis lagi. Kemudian kita masuk bab tentang barang sandaran, cara Rasulullah bersandar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.